Oh. Inilah sebiji LFC 700 Pro daripada Benda. Jom kita tunjuk apa yang best dengan motor ni. Tengoklah perbandingan tangan Nida dengan tayar belakang dia ni. Motor yang main dengan 676cc dan mampu menghasilkan 90.5 horsepower. Setakat nak shoot 200 km sejam tu easy je bos. Bahagian depan ni bukan lampu tau, tapi yang ni adalah rem air intake. Bahagian sayap dekat belah kiri dan kanan ni bukan untuk bagi laju, tapi yang ni adalah lampu spotlight. Bahagian tayar menggunakan upside down fork. Ada double disc brake dan juga pakai caliper daripada Brembo. Tayar bahagian depan menggunakan 130/79 inci. Tayar bahagian belakang pula ada single disc brake dan juga ada caliper daripada Brembo lengkap dengan 2 channel ABS. Saiz tayar belakang 335 dan 18 inci. Selain ada meter TFT yang full color ni, motor ni juga ada 2 mode untuk ketinggian, tinggi dan standard. Dan untuk comfort level pula boleh pilih sport atau comfort. Selain tu Benda juga bagi dual chamber air suspension. Kalau nak bawa santai-santai je boleh turun ke air suspension. Selain tu motor ni juga ada TCS dengan 17 liter fuel tank capacity, sesuai sangat kalau nak jalan jauh. Motor ni juga dia main dengan 16 valve dan juga 4 inline. Mesti yang pernah dengar bunyi dia kan? Jom kita belanja. Kalau nak dapatkan Benda ni, tekan je button biru tu. Dia akan bagi semua detail. Jangan lupa like, follow dan share tau. Until next review. Bye bye. Assalamualaikum.